Terlihat ketua pembangkang yang sedia ada sekarang ini sedang menggerakkan untuk membina satu parti politik. Dan berdasarkan kenyataan-kenyataan umum beliau, dia menyatakan bahawa parti itu ataupun dia sendiri masih menyokong Perikatan Nasional. Jadi sebagai pengerusi Perikatan Nasional, adakah Dr. Sam dan kepimpinan Perikatan Nasional akan membuat keputusan untuk menerima parti tersebut? Dia macam, kalau contoh saya boleh cakap kat sini lah, ibarat dia macam amanah mohon nak masuk Perikatan Nasional lah. Adakah PAS akan terima amanah Mat Sabu untuk kembali bersama dalam Perikatan Nasional? Tak sukarlah untuk kami terima dalam keadaan orang yang nak tubuh parti itu menyatakan bahawa Tan Sri Presiden kami adalah musuh nombor 1 yang perlu ditentang. Sama juga dalam amanah pun, musuh nombor 1 yang ditentang PAS lah. So adakah kalau Dr. Samsuri sanggup untuk terima Mat Sabu masuk balik dan duduk dalam Perikatan Nasional, contoh, bolehlah kita bincang.